Kau tahu tak? Dalam semesta ni, manusia je menggunakan cerita sebagai cara untuk survive. Ya ke? Yelah, ikan tak bercerita macam mana ex dia tinggalkan dia. Burung tak bercerita, kenapa kawan dia tak nak bayar hutang. Sejak dari dulu lagi kita bercerita. Kalau zaman batu dulu, diorang melukis dekat dalam gua. Orang tua kita dulu pula, dia sampaikan hikayat lah, syair lah, perumpamaan lah, macam-macam lah. Tapi kalau boleh, setiap cerita ni nak disampaikan dari generasi ke generasi. Tapi tak ada semua cerita boleh hidup lama. Sesetengah cerita tak boleh survive lebih sejam pun. Aku rasa aku nak kumpul cerita lagi. Kau nak kumpul cerita? Cerita macam mana yang kau nak kumpul ni, Meh? Aku nak cerita. Tapi boleh buat duit ke, Meh? Nanti apa mak aku nak banggakan dekat jiran sebelah rumah, WhatsApp grup tetangga, kucing-kucing di jalanan. Tak tahulah mana hidup ni untuk banggakan jiran depan rumah. Okay, what if kita buat ni sebagai servis? Kerja kita buat cerita je. Tapi untuk siapa?